atas prinsip itu, sebab itulah kaki tangan kerajaan yang baru, dia tak ada pencen. Dia dah ada EPF, KWSP kan. Baik, saya nak tanya ni soalan killer ni lah. Itu untuk kaki tangan kerajaan. Untuk adun, untuk ahli parlimen, untuk timbalan menteri, untuk exco, untuk menteri besar, untuk Perdana Menteri. Kenapa pula sampai sekarang mereka masih lagi dapat pencen? Kalau prinsipnya ialah negara kita mesti mengukuhkan kedudukan fiskal dan satu caranya ialah kita mengawal tanggungan pencen, maka yang makan gaji kerajaan ini, yang baru-baru, semua dapat EPF bukan dapat pencen. Kenapa tak buat kepada wakil rakyat? Wakil rakyat, menteri, adun, berapa ratus, ribu kot kat Malaysia. Bagi satu contoh, wakil rakyat. Saya nak bagi satu contoh pasal pencen. Pasal pencen. Saya tak tahu berapa orang penjawat awam kat sini lah. Masa saya mula-mula jadi Menteri Ekonomi lah, kita tengok lah. Kita tahulah Malaysia sampai ke hari ini ada masalah hutang. Tiap-tiap tahun kita berbelanja lebih daripada yang kita kutip hasil. Soal dia berapa banyak kita berhutang je nak tanggung yang kita berbelanja lebih tu. Mudah kata macam inilah, Malaysia ni secara berterusan hidup dengan kredit kad. Jadi memang betul lah bila kita masuk November 2022, saya sebagai Menteri Ekonomi, Datuk Seri Anwar, Menteri Kewangan. Yalah, orang mungkin marah kat saya lah, tapi ya, kita datang dari keluarga susah. Orang yang datang daripada keluarga susah dan terpaksa hidup sendiri, saya jaminlah, saya pastilah kan. Satu, ilmu kewangan yang kita belajar daripada kecil, daripada mak ayah kita, kau jangan berhutang tau. Hidup itu mestilah dengan wang yang kita ada. Kau jangan pandai-pandai. Tak ada duit, kau pergi beli kereta besar, berhutang kiri kanan. Kau bankrupt tak apa. Habis anak beranak kau lepas tu menanggung hutang. Itu benda mudah sangat. Jadi saya memang keras lah bab hutang ni. Tambah kalau tengok, yang kita bayar faedah tiap-tiap tahun lebih kurang 50 bilion tau. 50 bilion. Berapa banyak 50 bilion tu? Hospital 500 juta satu. 1 bilion ialah 2 hospital. 50 bilion tiap-tiap tahun maksudnya boleh bina 100 hospital tiap-tiap tahun. Banyak. Jadi memang betul lah. Bila kita duduk dengan pakar ekonomi, kita duduk dengan penasihat kewangan, kita dengar maklum balas daripada institutional investor, pelabur-pelabur institusi dari seluruh dunia ni. Dia kata, kami boleh masa itu mata wang rendah. Jadi untuk nak naikkan mata wang ada 2 cara yang paling cepat lah. Satu ialah siapa yang ekspor, bila dia dapat bayaran daripada dalam dolar, dia kena bawa balik ke Malaysia, tukar kepada ringgit. Jadi itu satu. Satu lagi, kita kena pastikan pelabur portfolio yang beli bond, yang beli saham semua ni, terutamanya bond, bond kerajaan, dia kena beli bond negara kita. Sebab bila dia nak beli bond, dia nak beli hutang negara kita. Kan kerajaan Malaysia ni kan berhutang je kerja. Siapa yang beli? Pelabur lah. Terbitkan hutang, pelabur beli. Terbitkan hutang, pelabur beli. Pelabur beli tu sebahagiannya ialah pelabur luar negara. Bila dia beli, dia bawa dolar dia masjid, dia tukar kepada ringgit. Bila dia tukar, permintaan kepada ringgit naik, kukuh sikit lah mata wang kita dah. Jadi perkara pertama yang kita buat, memang kita kata kami bersetuju bahawa Malaysia mesti melalui proses pengukuhan fiskal. Kalau nak bunyi hebat sikit kata, fiscal consolidation. Konsolidasi fiskal. Itu yang dalam parlimen dah ulang ni. Fiscal consolidation, fiscal consolidation. Macam mana kita nak mengukuhkan fiskal? Kita tengok pula perbelanjaan ni kan. Perbelanjaan semua. 3 top 3 perbelanjaan negara tiap-tiap tahun kita bayar. Satunya ialah bayaran pencen. Bayaran pencen saya ingat dah 50 bilion lebih. Memang top 3 lah. Sedangkan asal usul pencen kerajaan ni 30 tahun yang lepas, kerajaan masa itu, masa Tun Mahathir saya ingat, menubuhkan kumpulan wang amanah
persaraan kumpulan wang amanah pencen. Tujuannya ialah setiap tahun kerajaan bayar dan menyimpan di dalam kumpulan wang amanah pencen ini supaya dia mula ada dana, dan dengan dana itu dia melabur macam EPF, macam KWSP. Daripada hasil untung pelaburan itu, bila dia dah besar, maka yang itulah, keuntungan itulah yang akhirnya nanti akan membayar pencen di masa akan datang. Jadi kerajaan nak kena kawal dua-dua ni. Satu, dia nak kawal supaya kumpulan wang amanah persaraan tadi untungnya itu bertambah sebagai pendapatan untuk bayar tanggungan pencen. Kedua, dia juga nak kena jaga supaya tanggungan pencen tu jangan naik mendadak. Ini mudah lah. Ini tak susah tau jadi Menteri Kewangan. Korang semua ni boleh jadi Menteri Kewangan. Apa yang berlaku sekarang? Tanggungan pencen kita itu naik mendadak setiap tahun. Keuntungan daripada kumpulan wang amanah persaraan tadi, walaupun dia bagus, dia menunjukkan prestasi yang baik, tak cukup untuk membayar tanggungan pencen setiap satu tahun. Jadi kerajaan kena buat apa? Tambah lagi. Itu yang jadi sampai 50 bilion tiap-tiap tahun kena bayar. Maka kita pun bincang, kabinet pun bincang lah. Maka kita pun faham bahawa syarikat swasta dah lama dah tak ada pencen. Dunia pencen ini, skim pencen ni ada dua. Di seluruh dunia lah, bukan di Malaysia saja. Satu, dia panggil defined contribution. Maksudnya tiap-tiap bulan majikan bayar banyak tu, potong daripada pekerja caruman banyak itu, letak dalam satu tabung, labur balik supaya bila dia bersara dia boleh bawa keluar. Itu namanya defined contribution. Yang itu yang di Malaysia ni dipanggil sebagai KWSP. Itu satu cara. Satu lagi cara dia panggil defined benefit. Maksudnya ialah bila dia bagi pencen, kita tanda tangan kontrak kerja kita, dia dah jamin bila kamu bersara nanti umur sekian-sekian, kamu akan dapat separuh daripada gaji terakhir kamu, contohnya. Jadi kerajaan tiap-tiap tahun, majikan tiap-tiap tahun kena bubuh duit tu, and then kita akan ada actuary yang tengok, kalau ada pekerja 1 juta, gaji dia macam ini sekian, dalam tabung mesti ada contohnya 20 bilion. Tak cukup, tambah. Tak cukup, tambah. Ya. Kalau di Malaysia, yang swasta ni dah lama berpuluh tahun pakai KWSP lah. Kerajaan saja yang masih lagi menggunakan pencen. Termasuklah saya dengan Nik ni. Yang wakil rakyat yang patutnya dapat pencen tapi kami belum cukup umur. Kalau saya nak dapat pencen, walaupun orang kata wakil rakyat baguslah dia dapat pencen. Pencen itu hanya dapat bila umur kita 50 tahun ke atas. Saya 49, ada 1 tahun lagi untuk menganggur. Pandai-pandailah aku jaga diri sebelum dapat pencen ni lah. Now, bila bincang semua ni, kabinet buat keputusan untuk kaki tangan awam yang baru, maka mereka sekarang ini ditawarkan kontrak, ditawarkan contract of service ni, term, orang panggil apa, employment term ni, terma penggajian, mereka tidak lagi akan dapat pencen, mereka akan dapat KWSP. Dia ada banyaklah juga baik buruknya. Satu contoh baiknya ialah kalau mereka ada KWSP, dia tak terikat. Kalau tidak, dia kena tunggu sampai umur 40, 50 baru dia boleh nak pencen. Dia jadi cikgu contohnya, umur 30 tahun dia dah bosan, tak nak jadi cikgu dah. Tapi tak boleh letak jawatan. Kalau dia letak jawatan, dia hilang pencen. Jadi dia pun pergi mengajar pun dia bosan. Semua nak kena tunggu 50 tahun boleh bersara. Kalau ada KWSP macam tadi, kalaupun dia rasa bosan, umur 30 tahun, 35, dia nak tukar pekerjaan ataupun dia nak buat bisnes, dia boleh letak jawatan sebab duit tabungan dia tu dah ada, dia boleh buat keluar. Jadi setuju, bagus, setuju. Jadi sekarang ini, atas prinsip itu, sebab itulah kaki tangan kerajaan yang baru, dia tak ada pencen. Dia dah ada EPF, KWSP kan. Baik, saya nak tanya ni soalan killer, ya tak? Itu untuk kaki tangan kerajaan.
untuk ADUN, untuk ahli parlimen, untuk timbalan menteri, untuk exco, untuk menteri besar, untuk Perdana Menteri, kenapa pula sampai sekarang mereka masih lagi dapat pencen? Kalau prinsipnya ialah negara kita mesti mengukuhkan kedudukan fiskal dan satu caranya ialah kita mengawal tanggungan pencen, maka yang makan gaji kerajaan ini, yang baru-baru, semua dapat EPF bukan dapat pencen. Kenapa tak buat kepada wakil rakyat? Wakil rakyat, menteri, ADUN, berapa ratus, ribu kot kat Malaysia. Wakil rakyat yang parlimen ada 200 lebih, satu penggal. Dewan Negara, senator ada 100. Lepas tu ADUN, ada ADUN negeri yang 60, kalau Sarawak 90, Sabah 70, campur semua ni, 1,000 orang lebih tau. Kenapa mereka ini terus dapat pencen? Tak ada orang berani cerita nak sentuh pasal pencen wakil rakyat ni. Sebabnya dia tak pakai prinsip lah macam-macam. Dia bukan soal, kalau prinsipnya begini, kita gunakan untuk orang ini, prinsip yang sama juga kita kena gunakan untuk orang lain. Tak ada. Sebab dia takut, kalau tarik pencen wakil rakyat tarik sokongan, tak jadi Perdana Menteri. Sama lah kalau parti lain, UMNO ke, DAP ke, PAS ke lepas ini, takkannya lah dia berani sebut kepada rakyat, kalau kami menang, kita akan hapuskan pencen wakil rakyat. Tak ada. Sebab dia rasa kalau buat macam itu tak popular. Wakil rakyat Sabah tak sokong. Wakil rakyat Sarawak tak sokong. Kalau Sabah, Sarawak tak sokong, macam mana nak jadi kerajaan? Pada rakyat dia kata pasal prinsip tau. Kita kena ada prinsip untuk mengukuhkan fiskal kita. Ini demi masa depan supaya kita boleh kurangkan hutang, semua macam-macam lah cakap. Bab dia lain. Sebab dia dah tak ada prinsip dah. Bila dah tak ada prinsip, tak ada garis, peraturan untuk aku lain, peraturan untuk kau lain.